Titi depan ni tak jauh lah. Dalam selekor. Titi yang patut terjun lah. Ha. Jadi ini kawasan jeram tu hari ni ayak ataupun air agak keruh. Okey, jalan depan ni ataupun belakangan ni adalah jalan menuju ke resort Tasik Pedu yang saya pernah buat video dulu. Dah lama dah. Anda boleh tengok video tu jalan ni, tapi jalan depan ni saya tertanya-tanya, jalan depan menuju ke mana? Okey, hari ni kita akan explore jalan depan ni . Dan sebenarnya jalan sekitar sini lah, depan ni ataupun belakang ni memang dah sunyi ataupun jarang orang guna. Depan sana tu kita tengok apa yang ada kat depan tu. Kita akan pergi ke depan. Dia ni kampung Mengajah hitam tu. okey. Ada tembok tu. Ada tulis tembok tanah perkuburan tu. Okey, kalau anda tengok kawasan ni kawasan perkampungan lama yang ditenggelami ayak senang. Tadi dia pernah buat apa ni, dia pun palang semua ni, tak boleh masuk. Ada tembok. Saya pernah masuk ke dalam tu boleh check video yang lama. Pada tahun 1960-an, Kampung Monggajah adalah antara 15 kampung yang ditenggelamkan untuk pembinaan empangan pedu. Setiap musim tengkujuh, kawasan ini kembali ditelan air, menyimpan sejarah di bawah permukaannya. Di sebalik keindahan Tasik Pedu, tersimpan kesunyian yang jarang terusik. Dan dalam sunyi itulah perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku mula terjadi. Jadi kita dah sampai dekat lokasi kejadian. Lokasi kejadian yang pertama iaitu tempat kejadian seorang wanita dijumpai ataupun kejadian berlaku. Sungai ni dan sungai ni akan terus ke tempat yang kita akan berhenti nanti ataupun mungkin kita akan mancing. Sungai ni mengalir sungai ni adalah sungai Pedu. Kosong jalan ni. So kenapa mangsa memilih jambatan ni, mungkin ada sebab dia. Sebab anda tengok pun memang sunyi, tak ada kereta yang lalu. Saya duduk tengah jalan je ni. Sebab kawasan ni memang sunyi. Ogos 2025 menjadi satu tarikh yang sukar dilupakan. Seorang wanita dilaporkan terjatuh ke dalam sungai. Di tengah hujan lebat dan arus deras, pasukan penyelamat bertarung dengan alam. Keadaan air yang pasang ketika itu telah menghanyutkan mangsa sejauh lebih 1 kilometer. Mangsa akhirnya ditemui di satu kawasan jeram yang sunyi. Tengok lagu Google. Itu kan? Betul? Okey jalan Dia Dah masuk. Okey, jalan ni nanti lokasi mayat mangsa dijumpai. So kita akan masuk. Jalan ni jalan off-road. tu lepas tu. Lepas tu. Lepas? Selut tu. Dia dah yang tak risau berselut. Risau yang tu tepat tu. Tak gelap depan tu. Lepas. Lepas. Ni rapat kanan lagi.
Yang titik tu depan tu kot. Oh ni, ni. Betul lah, jalan ni betul lah. Oh. Tapi dia duduk main pusing-pusing kat sini. Ni lepas. Takkan masuk jeram air kuning tu. Tu. Saya dah sampai dekat lokasi mayat mangsa dijumpai, iaitu di satu jeram. Dan bomba cari sampai kat sini lah. Maksud daripada titi tadi tu, titi yang saya berhenti tadi tu, mayat mangsa dibawa oleh arus sungai, iaitu Sungai Pedu ni, dan sampai dekat jeram ni. Dan jeram ni nama dia adalah Jeram Tok Din. Mungkin jeram ni adalah kawasan campsite juga, tapi bukan, mungkin campsite lebih kepada white campsite ke, white camping lah, khusus untuk white camping. Jadi rasanya saya akan cuba memancing kat sini, merasai pengalaman memancing kat kawasan ni. Jadi ini ke kawasan jeram tu. Hari ni air ataupun air agak keruh, air kotor lah, sebab mungkin ada hujan kat atas. Lokasi jeram telah dikenal pasti, namun satu lagi struktur lama sebuah titik usang yang terlihat ketika misi pencarian masih menjadi tanda tanya. Cik, jaga kebun ni. Lembu. Dia tengok tapak apa? Tapak lembu ni atas. Mana titi tu ni? Balik titi kat gantung tu mana? Titi. Bawah tu. Oh bawah tu. Kat pecawang kan. Pecawang atas tinggi tu. Oh atas lagi ya. Ada api lah ni belah kiri. Ini tak belah kiri. Kena keluar dari sini balik balik. Ada bodok mandi tak mana? Yang ni. Oh, dah. Yang tu yang bunuh diri jumpa kat sini. Atas ni. Jumpa atas tu. Dia atas. Betul-betul je petang tu lah. Boleh apa. Betul sungai bawa main sini eh? Main atas. Oh. Takut dia dua ayak banyak Dah tujuh tepi kan. Dah tutup ayak tu tak bangun Asyik dah bagus je lah. Kalau ada tengok hilang lah tengok. Semua mayat dah jumpa lah. Kalau kata tak tersangkut tu, tak jumpa susah. Susah dah jumpa lah. Oh. Sebab banyak apa ni. Banyak apa situ ah? Lepas lepas ayak orang pangai kan. Oh, lepas. Waktu ni ayak tak lepas kot. Waktu ni ayak tak lepas kot. Ni sebab hujan. Ayak hujan. Ni lepas ni. Ni lepas ni? Oh, ni sebab lepas. Oh, patut lah. Dia tak banyak Oh, lepas sikit lah kot. Dah 1,000 lebih kan. Ush. Ayak ni ambil mana tu? Ni patut. Ambil itu lah. Oh. 2,000 lebih ni. 20 setengah kan. Kalau depan buka tu hujan lagi, boleh nak sampai atas tak boleh? Tak boleh. Tak boleh lah, sampai takat tu je lah. Kalau hujan banjir kan dia tutup Oh, kalau buka nanti. Allah tenggelam. Oh ya. Tutup syok pantai Kalau tutup macam pantai lawa. Ni lawang ni pantai mau lawang ni pantai. Sungai ni kecil je. Yang bawa lepas ni banyak. Sebab dia lepas yang pangan lah. Dah tak lepas kat tengah tu lah yang ni. Oh, sikit tu je lah. Banyak lah. Lepas tu kalau dia lepas, dia tutup balik bila? Lalu? Tu malam-malam lah sebab Dia lepas lah. Dia buka direct. Tergantung pada cuaca. Madah. Kalau macam bersih bendang lah kan. So kena buka direct lah. Direct Oh. Ketika air surut, lokasi jeram ini menampakkan keindahannya tersendiri. Namun di sebalik pemandangan itu, suasana di sini sentiasa terasa berat dan menekan. Rasa seram seolah-olah telah sebati dengan kawasan ini. Penduduk tempatan yang kami temui kelihatan berhati-hati ketika berbicara, seakan-akan menyimpan sesuatu yang tidak mudah untuk dikongsikan. Perasaan meremang sering dirasai apabila berada di sini, terutamanya apabila pada waktu malam ketika kawasan ini kembali sunyi dan gelap. Okey, ini adalah lokasi saya jalan tadi masuk. Ke kanan adalah hutan dan belah kanan kita ni adalah sungai.
Dan kawasan ni dikatakan, saya ada tanya pakcik tu tadi. Pakcik kata dulu jalan tak ada tar, tapi penuh dulu sebab Raja Mudah nak main masuk kat sini. Jadi penduduk kampung cari alternatif, tuang tanah lah. Dan kawasan ni memang hutan je. Jalan saya masuk tadi ya. Nanti kita akan keluar balik jalan ni. Kita akan sampai ke jalan utama tadi tu lah. Jadi saya cuma nak tinjau jalan keadaan kat sini. Lokasi penuah mangsa. Dan saya mengai kat situ. Dan menurut pakcik yang penjaga kebun kat belakang tadi, dia lalu kebetulan jumpa, dia kata ayak pasang ni sebab syarikat Madah, iaitu pengurusan empangan ni, dia buka ayak lah, dia lepas ayak. Dia cakap 1,000. Saya tak faham 1,000 apa. Mungkin 1,000 liter padu ke apa, mungkin lah dilepaskan sebab lah ni kan musim hujan. Jadi sebab tu sungai ni dia keruh sikit, dia kotor dan ayak meningkat sikit. Pakcik tu kata kalau sungai ni semula jadi, ayak empangan tak dilepaskan, kawasan ni cantik. Dia macam ada pulau kat situ. Jadi bila ayak pasang, ayak laju macam ni dan keruh, tak tahulah ikan dia makan ke tak. Tapi kita akan cuba je lah mengai. Dan saya tertarik ada satu rumah kat sini. Tak tahulah rumah kebun ke atau rumah apa. Baru tengok. Waktu saya naik drone tadi saya nampak. Pokok buluh sini. Pokok cantik pokok ni. Kok derian ni. Oh, sini mungkin adalah rumah kebun lah yang dibina oleh penjaga kebun ni. Macam ada struktur bangunan tadi saya nampak. Ni. Tapi tak ada orang kot. Kita kota balik. Jadi lagi lewat malam lagi kita akan cuba melalui jalan yang sunyi tu lah, jalan yang saya tinjau siang tadi. Kita akan sampai ke jambatan yang mangsa terjun. Setakat ni tak ada hasil lagi ya. Mungkin sebab ayak pasang ataupun dia lepas ayak ni, ayak jadi keruh sikit.
Kita dah masuk tadi tu, yang saya pergi tadi. Kita tunggu tengok macam mana aku dapat ikan ke apa. Kalau sempat tu kita akan pergi belah sana, belah yang titi tu, titi gantung lah. Satu yang best kat sini dia tenang lah, tenang. Tapi saya percaya lepas ni mungkin akan ada lah, mungkin kita akan dengar mungkin. Sebab macam kita tahu lah, bila ada suatu kematian makhluk daripada alam lain, iaitu jin atau jin lah, dia akan mengganggu manusia untuk memanipulasi dengan menyerupai kejadian-kejadian yang berlaku ni untuk menakut-nakutkan manusia. Selalunya macam tu, bila ada satu kejadian bunuh ataupun kematian yang tragis, akan cuba dimanipulasi oleh makhluk jin untuk menyesatkan kita umat manusia. Mungkin yang bernasib baik akan jumpa, yang kurang bernasib baik tu tak akan nampak lah. Sebab kenapa saya cakap bernasib baik tu akan jumpa, bukan semua orang boleh nampak benda tu. Dan kadang-kadang yang jumpa tu, bila cerita ke orang tak percaya. Sesetengah pihak mungkin bersikap skeptikal, namun bagi mereka yang pernah berada di lokasi yang sunyi, rasa meremang yang datang secara tiba-tiba sering dianggap sebagai petunjuk awal kehadiran alam mistik. Dia nak cakap betul, dia tak cakap lah. Oh ya? Betul dia cakap tak nak boy dia ni. Dia kata macam tu lah? Belum macam dia nak bagi tahu sesuatu. Dia kata apa ni? Lepas tu dia tak... yang main duduk sini. Lepas tu dia macam... Dia cover balik? Dia cover balik. Mungkin bagi penduduk kampung, jeram ini terkenal dengan cerita seram yang berlegar di kalangan mereka. Tidak mustahil lokasi ini mempunyai penghuninya tersendiri. Cuma kewujudannya kadang-kadang cuba disembunyikan. Okey, kami nak keluar daripada tempat ni, tempat lokasi mangsa dijumpai. Dan ni ada jalan masuk tadi, kami masuk ni. Agak sempit. Jalan ni dia muat-muat satu kereta je. Genam? Tak tahu. Wah, buluh. Ya, genam. Tak perasan pula buluh lebih tu. Tu kan, macam tak nampak pun buluh. Oh, ni tak kena pun lampu. Tak kena GoPro. Tak kena. Mana ada sangkut pun ni. Mana tak nampak pun. Jalan besar kan tengok. Menuju ke Duran Morong. Cuma jambatan tu kat mana pasal tu kata? Tempat cari jambatan tu baik. Depan sikit je dah.
jumpa orang depan tu tak ada orang sana. Macam rasanya lah. Ni kau boleh pergi Pelangan Pedu lah kalau kanan ni. Boleh lalu tengok. Depan dengan Pedu pintu, betul kena dia ada jalan keluar balik belah depan sana. Setelah keluar dari jeram tersebut, kami cuba menjejaki lokasi titik usang yang sempat terlihat semasa proses pencarian dijalankan. Ada. Ya. Ini nampak lampu tinggi lah. Oh ni kan? Jambatan. Oh dia tu. Dia ada orang. Ada orang. Okay, ni kita dah sampai kat jambatan gantung lah saya rasa. Tapi ada orang mengai. Kita berhenti sini Sat. Tanya dia pun ada ikan. Kami mengai tak ada ikan. Okay, ni lah titik yang dalam pencarian tu lah. Titik ni pun saya tengok pun dah macam dah reput lah. So mungkin saya tengok ada kerja-kerja pembaikan. Mungkin dia pun nak buat lagi luas. Yang asal dia hanyalah ni ya. Ada lubang semua sini. Dan ada orang mencing kat sini ya. Tak bunyi sini. Ada orang kampung, 2 orang waktu kami main ni. Dia pun nak buat jambatan baru kot cik? Mana? Dia pun nak buat baru lah. Oh ya. Tak boleh orang jatuh ni. Ada orang jatuh? Oh. Loh, siapa jatuh? Goyang ke? Orang pergi motong jatuh pergi tu. Nasib tak turun sungai kalau sungai ada. Yalah. Oi. Ni motor boleh lalu ke? Ha? Motor boleh lalu? Boleh. Boleh. Oh. Tapi dia buat tak boleh lalu. Buat masalah tak boleh lalu lah. Jabatannya lama ke? Mana? Lama dah jabatan ni. Oh ya ni tuan dia buat pun mati dia. Ush, lama. Lama. Depa Cik, yang hari tu yang kes apa yang perempuan bunuh diri dia pun jumpa kat sini. Oh no, sana titik satu titik. Yang dia terjun tu, yang dia terjun tu. Lepas tu dia pun jumpa kat kawasan-kawasan ni kot. Atas tu sebab depa katuk kalau tak katuk tak jumpa. Oh, sebab dia pakai masa tu depa air derah kuat. air derai. Oh, depa katuk. Baru jumpa orang duk kelah kan. Dia pun tutup ayak tu lah. Depa tutup. Lepas tu mayat tu sangkut. Nampak anyut mai. Oh, Depa dia kata orang. tak tahu sebab apa dia terjun, tak tahu. Tahu yang pucat dia kata ke anak bukan anak dia. Oh, anak dia budak kecil ke? Perempuan Belah-belah. Dia jadi macam nyakit tarik macam tu. Oh, percisawan lah. Macam tu boleh jadi. Oh, ada umur lah berapa? 20 lebih kot? 20 lebih. Oh. Wah, dia nyakit dulu jadi dah. Lepas tu depa ambil kunci motor kereta apa. Oh. Tak bagi ya. Lepas tu tak mana dia pergi cari ya. Depa kata mai sebelah sini lah. Oh, dulu dia nak buat jadi dah, tapi dia pukul simpan kunci kereta kunci motor lah. Cuma kali ni dapat jumpa. Jumpa dia. Dia naik mi pada sana kan. Dia berhenti dekat burung bukan dia. Dia main bersingit ni. Lepas tu kapal Tanjung Wak Ronda kan. Wak Ronda kita pun balik lah tak tahu tapi kereta tidur. Kereta tu hidup. Kereta tidur tapi caca TV dia tu ada dalam kereta. Oh, CCTV tu. Nampak dalam depan lah. Nampak dalam depan lah. Lepas tu mereka pun tak tengok lah. Lepas tu mereka pergi turun. Lepas tu balik tu mereka berhenti tengok. Enjin dia hidup. Kan mereka tengok dia tu pusing kok belakang kan. Pusing kok belakang. Kereta tu, perempuan tu. Ni atas habis ni. Perempuan tu pusing ke belakang. Dia tu kata dia terjun tu. Oh. Tidak tak tahu lagi. Dia tak tahu kan. Lalu jalan depan nasi Pedu tadi tu sampai kat Brace semua tu sunyi jalan tu highway tu. Jalan dia tu. Sunyi memang sunyi. Kacau Pak Long. Kacau Pak Long kami ni. Mana? Taklah kami kacau Pak Long. Ni kacau. Saja tu nak tengok. Buka lampu tak apa Long? Tak ada apa. Memang dia kau dalam tengok. Kau payah sikit lah. Tok kat sana tadi pun tak ada ni. Mak ayam kat kamu. Itu tadi belum diberitahu dia atas ready itu bukan ready.
Makanya boleh kawapan So jeram Tok Din yang kami duduk tadi tu belah sana. Belah sana. So yang Titi perempuan tu terjun, mangsa terjun tu lagi jauh belah sana. Titi yang besar tu. Lepas tu dia akan sampai kat jeram Tok Din tu dulu, dan jeram Tok Din habis jeram Tok Din tu baru sampai kat jambatan ni. So jambatan ni yang lah lah. Dan waktu ni ayat keruh anda nampak, mungkin anda tak nampak, tapi gambaran siang tadi yang saya buat video siang tadi tu, anda nampak ayat anda kotak sikit sebab pihak empangan tu dia buka ayak 1000, saya tak pasti lah 1000 apa, 1000 meter ke 1000 liter isi padu ke, saya tak pasti sangat lah. Tapi dia kata memang terpaksa buka sebab musim hujan. Dan jambatan ni bagi siapa yang tak berani ataupun ada fobia apa, memang tak boleh lalu. Sebab kalau tengok struktur kayu pun kecil je. Dah macam reput dah. Pakcik tu kata pun dah lama dah jambatan ni. Ada agak orang duk jatuh, pakcik tu kata. So dia pun nak buat baru lah jambatan ni. So kerja perbaikan. Dan Pak Long ni main dengan anak dia kot ke atau dengan kawan dia tengah mengai kat sini. Yang lama ni aja mau betul nak. ni tuan dia pun mati dia. Ya. Lama lah. Aku tergemak. Lama dah. Sungai dalam je. Sungai dalam tu. Dalam apa Dalam. Lepas salah. Oh ya, dalam tu. Oi. Lalu lagi ya. Terlalu. Okay, ni gambaran Titi dah. Saya jalan pun bergoyang. Memang bergoyang. So, jadi siapa yang tak stabil ataupun fobia memang jangan lalu, saya cakap. Dan sungai ni, ikut Pak Long yang mengai tu, dia kata dalam, memang dalam. Ada beberapa orang dah jatuh, tapi ada kata waktu jatuh tu nasib baik sebab bukan time waktu ayak pasang. Jadi tak lemah lah. Ada orang yang main mengai ni. So lokasi tepat tu dijumpa dekat-dekat dengan jeram tu lah. Sebab saya tanya yang pakcik yang dekat jeram tadi, dia kata bawah sikit maksud dia dekat dengan jambatan ni lah. Tapi bila matanya Pak Long ni pula, Pak Long ni kata atas sikit. Jadi saya rasa mungkin tengah-tengah lah, antara jeram dengan Titi, tengah-tengah tu lah yang mayat dijumpai tu lah. Ada laba-laba. Laba-laba spesies apa ni? Dah, kita akan jalan depan ni. Tengok ni, ada lubang. Jadi kalau malam-malam mana lalu, waktu mungkin kalau ada tak pasang lampu ke apa ke, kaki anda akan masuk dalam ni. Boleh terjerumus kaki dalam ni ya. Jadi tapi ikut pakcik tu cakap, jambatan ni ada orang guna naik motor. So saya rasa mungkin penduduk kampung lah yang dah biasa, yang tira, yang dah pandai naik motor. Kok buluh tepi ni. Okey, jom kita akan jalan lagi.
ni cerucuk lah, untuk depa mungkin depa nak bina jambatan baru lah. Setelah sekian lama saya tanya Pak Long tu, berapa lama jambatan ni? Dia kata lama. Owner yang buat dia pun dah mati dah. Tuan yang buat jambatan ni, maksud dia mungkin lama lah kot. Jambatan ni saya rasa kalau seorang-seorang lalu, mungkin orang luar lalu lah seorang-seorang, mungkin agak seram lah. Untuk gambaran dia mungkin agak seram. Memang scary tengok. Scary, ada dua scary maksud dia. Satu, bentuk jambatan ni, adakah anda nak lalu? Kalau yang dah biasa lalu mungkin akan lalu, tapi bagi yang tak biasa lalu mungkin akan pikat 2-3 kali. Satu lagi adalah dia berada dekat dalam hutan, jauh sikit pada penduduk. Jadi soal mistik tu mesti mungkin ada lah dekat pokok buluh semua. Dia tak pastilah, tapi setengah orang pokok buluh ni ada kaitan dengan makhluk mistik. Entah betul tak betul, tak pastilah. Setelah berbual dengan pemancing di sini, barulah saya memahami kisah di sebalik kejadian. Mengapa mangsa bertindak sedemikian. Mengenai titik usang ini pula, daripada gambarannya, ia seolah-olah menyimpan kisah seramnya yang tersendiri. Kita masuk dia kan? Kita masuk tu dia. Masuk itu. Titi depan ni yang tak jauh lah. Tang Seleko. Titi yang lepas tu terjun lah. Titi. Ini titi ni ya. Ini titi ni. Titi yang mangsa terjun. Dalam kok ni. Ketinggian dekat 50 meter ke apa. Ya. Okay, titi ni dan waktu saya bawa naik drone tadi, ada nampak depan tu macam ada budak remaja duk main macam tak ramang. So waktu kejadian tu, saya baca komen tu, ada perempuan tu tulis waktu mungkin dia duduk sini lah kot, perempuan yang lalu lalang tu. Dia cakap waktu dia lalu tu dia nampak kereta putih tu. Dia ingat perempuan tu, dia nampak perempuan tu keluar kereta. Perempuan tu macam dalam sebaya umur 20-an macam tu lah. Dia ingat perempuan tu nak tak ramang, sebab titi ni memang banyak orang tak ramang. So dia buat tak kisah apa lah. Lepas tu bila dia balik rumah petang tu, ataupun petang tu atau esok tu, baru dia orang cakap ada orang terjun. Lepas tu dia tengok gambar tu kereta Azir warna putih tu. Dia cakap kereta tu je dia nampak. Waktu tu ada perempuan tu dia lalu kat belakang. Saya tanya Pak Long yang mengai tadi, kereta dia ada dashcam depan belakang. Dia parking situ, kereta dia hidup. Dia tak off enjin dia lalu ke belakang. Dalam dashcam tu nampak dia rabat titi tu dah terjun tu. Lepas tu saya tanya Pak Long tu kenapa dia terjun. Cakap mangsa ni dia macam ada masalah sikit. Masalah mental. Masalah mental. Dulu dia pernah dah nak jadi macam ni, tapi waktu dulu keluarga dia berjaga-jaga, kunci kereta, kunci motor semua dia bawa sorok. Dia kata mungkin tak tahu kali ni macam mana dia boleh jumpa kunci tu, dia start kereta dia main sini. Jadi mungkin dah ajal dia semua. Dan lokasi ada terjun ni pun memang sunyi lah, jalan ni memang sunyi lah. Kalau siang pun tak banyak kereta lalu, kalau malam pun ada tengok sunyi lah jalan ni. Nak jumpa sebijak kereta pun payah. Sebab ni dulu kawasan komunis banyak dulu ni. Lepas tu kawasan hitam. Pembangunan pun tak tinggi sangat, pembangunan tak banyak, hutan je. Gelap pun tak nampak apa. Lampu dia jalan. lampu itu. Lampu solar ni. Dan dekat jalan ni juga ada 2024 ada jumpa mayat perempuan Siam kena tembak. Orang tu buang tepi jalan lah. So jalan ni memang tempat buang mayat lah. Perempuan Siam dia mungkin tak tahu lah kena tembak kat mana atau kena bunuh kat mana, tak pasti. Tapi dia lempak tepi jalan lah. Lepas tu orang kampung yang lalu lalang yang nampak tepi jalan ni ada buang. Lepas
Lepas tu warga negara Siam lah, mungkin ada kaitan dengan kes penyelundup, kita tak pastilah. Sebab tu jalan belah durian burung. Lepas kalau nerang sikit pergi durian burung tu, lepas tu dah straight tu, bahaya sikit pakcik tu kata. Takut bertembung dengan penyelundup. Jauh lagi Ni jalan ni. Petrokor pun tak lalu jalan ni. tu kan, tak nampak. Kau tak pernah duduk hutan ni pernah sini? Tak pernah kan? Tak pernah sini, tak pernah. Saya tak pernah. Ya kat tengok jalan ni memang rempit tak lumba pula. Ada bau ni sembut. Dulu tak ada lah. Baru buat ni sembut gajah ni. Pasal dia ada turun ni. Ada sembut gajah baru lah. Mungkin ada penampakan gajah. Dulu-dulu macam tak ada. Dia ada tapi dia duduk seberang belah tu. Oh. Dia jarang turun main belah sini. Ujung lagi ada lagi empangan Aning kan Ustaz? Mana? Sana Ujung Aning kan? Okey, Aning, Bedu, Sungai Muda ni kan, Bering kan? Muda dulu betul baru beris. Okey, 4 lah. 4 empangan. Ui, 4 empangan. Dekat. Dekat. Yang paling besar Bedu ke? Beris. Bering paling besar? Oh. Bedu ke beris tau? Antara dua tu, rasanya Bedu. Bedu pun apa? Ya, memang sunyi dia tengok. Memang tak ada kereta sangat lah. Memang jalan ni memang macam ni je. Siapa nak cinta boleh kan duduk jalan ni? Oh ni Gunung Renggau ni kita ni. Oh ni Gunung Renggau ni yang nampak view lawa. Sini walak mungkin tak lalu kau Ustaz, sebab Dah lalu. benda tak tembus halus tak mana pun lah. Dia kalau pergi kalau Eli pun pergi Kuala Nerang kan. Melainkan orang daripada Kuala Nerang ke orang Pokok Senor nak pergi ke Kelantan, mungkin dia akan lalu jalan ni. Oh. Tapi jalan ni pun jauh. Ambil Jauh jalur lah. highway. Lebih masuk highway tu ya. Pulang belah sana lah. Jadi saya tak Batulan Cahaya. Dia tak macam Kuala Nerang kan. Kuala Nerang ada Batulan Cahaya yang warna hijau. Ada ubat tu lah. Sini dia buat tak buat. Tak pernah lalu ke tu. Ish, dia popo tu ni. Oh dia baik ke? Gila. Oh tak nampak terbang. Boleh terbang. Ni kita berhenti ni. Ni Imam Beduk ni. Ni tempat resort lah. Yang resort kita pergi tu. Dah kiri tadi tu simpang ke resort Peduk. Resort Mutiara Beach tak silap. Dengan satu resort tak siap. Perbuatan membunuh diri jelas dilarang dalam Islam. Namun mangsa dikatakan mengalami masalah kesihatan mental dan hakikat sebenar hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Persoalannya, adakah lokasi ini akan menjadi lebih seram selepas kejadian tersebut kerana makhluk jin suka mendiami kawasan yang sering dikaitkan dengan tempat tragedi untuk memanipulasi keadaan. Dia nak cakap macam dia tak cakap lah. Oh ya? Benda dia cakap tak nak boy dia ni. Dia kata macam tu lah? Macam dia nak bagi tahu sesuatu. Dia kata apa ni? Oh, lepas tu dia tak... Yang matters. Lepas tu dia macam Dia cover balik? dia cover balik. Tak nak Takut boy dia tak mau kacau kita kot. Lepas tu saya ada tanya dia macam sini ada apa-apa je. Tak ada apa-apa kata okey. Dia kata itu. macam nak cover balik. Macam nak cover balik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-jinnu ala salasati asnafin, sinful lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, wa sinfu hayyatin, wa sinfun yahulluna wa yaz'anun.